Saya bagi tahu persoalan muncul Rafizi mengajuk lagi ke Rafizi ni kerana dalam mesyuarat kabinet yang terakhir baru ni Datuk Seri Anwar memaklumkan kita dikabarkan Datuk Seri Anwar maklumkan bahawa Rafizi mengambil cuti panjang hampir sebulan kan. Jadi maka timbul Rafizi mengajuk, dan saya tak pelik Rafizi ni mengajuk sebab ini bukan kali pertama dia mengajuk. Okey, kita kena faham sejarah Rafizi ni. Pertama ialah dia muncul dalam Parti Keadilan. Dulu nama dia Parti Keadilan Nasional. Adik-adik BBNU ni kena faham. Dia nama dia Parti Keadilan Nasional, dan pemuda dia nama Pemuda Keadilan. Dalam Pemuda Keadilan saya menang bertanding. Dan Rafizi ketika izam dalam ISA, Saifuddin Nasution mengalahkan Mustafa Kamil Ayub sebagai timbalan, dan setiausaha pemuda pada ketika itu saudara arwah Adlan Benan telah bawa masuk Rafizi sebagai esko lantikan. Dan semasa tu izam dekat dalam lah kan. Kita ni selalu berhubung dengan izam ni melalui surat. Jujur saya ni sangat sedikit bilangan menulis surat ataupun saya selalu menerima surat dia daripada izam, arahan demi arahan. Tetapi sampai satu peringkat saya nak bagi tahu watak Rafizi Ramli ni betapa sotongnya dia telah tulis surat kepada izam dalam kemunting ni. Orang ni dalam penjara ni. Dia tulis surat pada izam. Dia bagi tahu izam bahawa tolong ambil tindakan kepada Cik Gubat. Kenapa? Sebab Cik Gubat ni ambil poin ceramah dia, dan masa ceramah ambil masa dia. Ni nama Rafizi Ramli ni kan. Akhirnya dia nak kapet merah. Dia tak mampu untuk struggle, berlawan dan sebagainya. Akhirnya dia tak boleh survive. Maka pada ketika itu kesempatan dia ambil kerana berlaku krisis. Kami di peringkat Exco Pemuda Keadilan Nasional pada ketika itu telah retaliate. Kita bertembung dengan Saifuddin Nasution kerana pada ketika itu kita lihat Saifuddin ni lemah. Nak pergi demo pun tak ada, nak ni tak ada kan. Saifuddin ni bukan orang jalan raya kan. Jadi kita ni atas aspirasi yang dibentuk oleh Izam Makno pada ketika tu, walaupun Izam dalam penjara, akhirnya Saifuddin letak jawatan kerana tekanan yang kami berikan. Kesempatan itu diambil oleh Rafizi. Dia ni masa tu setahun lebih je kot masuk dalam Pemuda. Akhirnya dia letak jawatan sekali dengan Saifuddin, padahal dia tak kena-mena pun. Dia letak jawatan Saifuddin, dan dia telah pergi bekerja dekat Petronas kan. Setelah struggle apa semua, akhirnya menang Selangor. Bila menang Selangor, selepas menang Selangor tu berlaku debat di antara Sabri Cik dengan Anwar Ibrahim dalam isu minyak. Dia ni pun datanglah, kononnya dia ni kerja Petronas, dengan data-data Petronas dia leak kepada Anwar Ibrahim. Apa data dia saya tak tahulah kan. Tapi soal dia ialah selepas itu dia mulalah balik. Anwar pujuk dia, Anwar gosok dia balik, dia masuk balik dengan tawaran dia pada ketika itu. Dia berhenti jadi pegawai Petronas. Dia bekerja ketika itu. Anwar dilantik oleh arwah Tan Sri Khalid sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Selangor. Anwar sibuk keluar negara dan sebagainya. Run the show ialah Rafizi. Semua orang tahu Anwar gaji RM1, tapi orang tak tahu berapa banyak gaji Rafizi dan berapa banyak klaim yang dibuat dalam pejabat ekonomi kan? Yang akhirnya menyebabkan Tan Sri Khalid gelisah. Kami masa tu kena faham, masa tu saya dah MPT menang bertanding. Saya majlis pimpinan tertinggi menang bertanding. Dan pada ketika itu kita bincangkan ialah kami tak tahu berapa jumlah. Kita cuma tahu bahawa pejabat ekonomi resah kerana tak dapat klaim ditahan kerana Tan Sri Khalid punya pendirian mudah. Duit ni duit rakyat negeri Selangor, bukan duit parti. Tidak boleh bermewah-mewah dan digunakan sepenuhnya. Akhirnya menyebabkan itu yang membawa kepada langkah kajang. Khalid difitnah, yang siapa operator di belakang tu lah, orang itulah kan. Akhirnya terpelanting Tan Sri Khalid dalam ketegasan dan integriti dia.
Kemudian saya pun ada sejarah panjang juga, berapa sejarah dengan Rafizi. Dia pernah nak bertanding AMK, datang bawa Anwar Arah, dia ketua, saya timbalan. Suka-suka engkau. Saya cabar dia. Laku debat terbuka di Taiping, saya ingat lagi. Akhirnya dia tak hadir debat terbuka. Rafizi ni tak ada tara mana pun pandai berdebat, kan. Daripada ketika tu dia tak muncul debat terbuka, akhirnya dia tak jadi bertanding dan lagi, kan. Dan inilah ciri-ciri dia. Sotong ni saya rasa dia mengajuk kali ni. Sebab dia kalah pemilihan. Kalah pemilihan ni macam mana saya nak sebut, semua orang yang dia susun, semua kaki-kaki dia semua kalah. Dan minggu ni ialah minggu pencalonan jawatan kuasa pusat. Jadi dia kosongkan pejabat dia, dia buat-buat bercuti, dia nak Anwar pujuk. Sebab apa? Ialah nanti Anwar belai-belai dia, saya tak pastilah kali ni dia masih lentok di belai Anwar ataupun tidak, kan. Tapi yang saya nak bagi tahu dia ialah ada dua perkara. Pertama, kepada rakyat semua, inilah bentuk pimpinan. Raja formula, kononnya bijak dia sedik, tak. Dia cuma orang yang pandai berkata-kata dalam kandang sendiri. Bila akhirnya kalah, ni buat perangai nak kena pujuk. Kedua, saya nak bagi tahu kepada abang saya Saifuddin Nasution Ismail, yang 4 kali dah kalah tanding timbalan. Kalah dengan Azmin, kalah dengan ramai orang dia kalah. Baru ni dia kalah juga dengan Rafizi, kan. Sekarang ni walaupun saudara abang saya ni tak ada kursi ahli parlimen, tapi sekurang-kurangnya dah duduk jadi menteri kanan. Guna kesempatan ini, pastikan Rafizi dihimpit untuk terus merajuk, dan saudara Saifuddin Nasution buat percubaan kali kelima dan boleh jadi timbalan presiden. Paling tidak dapatlah jadi timbalan presiden, kan. Tapi kepada rakyat, lupakanlah bahawa Parti Keadilan ni sedang berfikir soal rakyat. Mereka sedang membincangkan soal kuasa di antara mereka. Itu sebab pemilihan parti dulu baling kursi bertumbuk zaman saya, kan. Sekarang pakai pistol. Tapi orang lain pakai pistol kena lock up, kena reman, kena apa, kan. Tapi orang biasalah, orang PKR, Undang-Undang 2 Darjat, kan. Pistol telah dirampas dan disimpan di balai. Jadi fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.